Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nurul Syahirah binti Muhammad Nazari, pemegang nombor matrik T2024 1113340. Saya juga merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan Bahasa Melayu dan Kepujian. Untuk video kali ini, saya akan menceritakan sinopsis bab 8 Di Sebalik Perjuangan Tersimpan Luka bagi novel Perwira karya Ed Othman Kelantan. Sejauh manakah seseorang sanggup berkorban demi perjuangan? Kisah ini bermula apabila Awang tersedar daripada lenanya di rumah Saleh saat matahari sudah pun meninggi. Dalam kekalutan perasaan kerana terlepas waktu subuh, dia segera membersihkan diri dan menunaikan solat dengan penuh keinsafan. Doanya dipanjatkan dengan harapan agar dirinya terus diberi perlindungan dan kekuatan dalam menghadapi jalan perjuangan yang penuh ranjau ini. Awang pun menyuarakan hasratnya untuk mengajak Saleh turut serta dalam perjuangan yang semakin getir. Pada awalnya, Saleh berasa berat hati untuk meninggalkan keluarganya kerana tanggungjawab yang dipikulnya amat besar. Dia berada dalam dilema antara tanggungjawab sebagai suami dan bapa dengan semangat perjuangannya yang membara dalam diri. Namun, selepas berbincang, Saleh akhirnya menyatakan kesediaannya untuk ikut bersama Awang. Walau bagaimanapun, Awang yang memikirkan keadaan keluarga Saleh yang sangat memerlukan dirinya akhirnya menghalang hasrat tersebut. Keputusan itu dibuat dengan penuh rasa belas dan pertimbangan. Walau jauh di sudut hati Awang, dia sebenarnya mengharapkan kehadiran sahabatnya yang setia itu. Perjalanan Awang diteruskan dengan langkah yang berhati-hati menuju ke Padang Pak Ahmad. Setiap langkahnya seakan dibayangi ancaman. Namun, tekadnya tidak pernah goyah. Pertemuan dengan Pak Nik Ahmad membuka lembaran kesedaran yang baru bahawa perjuangan tanpa kepimpinan yang kukuh ibarat kapal tanpa arah. Dalam diam, Awang turut diuji dengan prasangka apabila dia hampir menuduh orang yang sebenarnya melindunginya. Penyesalan itu menjadi satu tamparan halus yang mematangkan jiwanya. Dalam pelariannya, Awang tidak terlepas daripada bertembung dengan mereka yang menganggapnya penderhaka. Namun bagi Awang, kebenaran perjuangannya lebih tinggi daripada tuduhan manusia. Dengan ketangkasan ilmu persilatan, dia mempertahankan diri tanpa menghilangkan nilai kemanusiaan dalam dirinya. Setiap pertempuran bukan sekadar perlawanan fizikal, tetapi juga pertembungan prinsip dan kepercayaan. Takdir kemudian membawa Awang ke sebuah tempat terpencil. Tempat dia bertemu dengan Pak Cik Ayub dan Mak Cik Nam. Di situ, buat seketika, Awang merasai ketenangan yang jarang ditemui. Kehidupan sederhana yang jauh daripada hiruk pikuk perjuangan. Namun, di sebalik ketenangan itu, tersingkap realiti pahit kehidupan rakyat yang telah tertindas. Kata-kata mereka menjadi cermin yang memperlihatkan tujuan sebenar perjuangan, iaitu bukan sekadar melawan tetapi turut membela. Walaupun ketenangan itu menenangkan jiwanya, dia tidak mampu lagi untuk memadamkan api perjuangan dalam dirinya sendiri. Dia sedar bahawa dirinya tidak dilahirkan untuk bersembunyi, tetapi untuk bangkit walaupun dalam kepayahan. Lalu, dengan hati yang berat, dia meninggalkan tempat itu dan kembali menempuh jalan yang penuh bahaya. Pertemuan semula dengan Ali dan Mak Zaman telah membuka ruang perbincangan yang penuh ketegangan dan kejujuran. Mereka bukan lagi berjuang sama seperti dahulu. Luka kehilangan dan keletihan telah mengubah cara mereka melihat perjuangan. Namun, di sebalik keraguan itu, masih tersisa keberanian untuk mencuba sekali lagi.
Mereka bertiga telah merancang satu tindakan berani dengan membakar rumah Pasung sebagai tanda bahawa perjuangan itu masih bernyawa. Dalam usaha itu, Saleh akhirnya tampil sebagai pejuang sebenar, membuktikan bahawa keberanian tidak diukur pada kata-kata semata-mata. Namun, takdir yang kejam telah pun meragut nyawanya dalam sekelip mata. Pemergian Saleh menjadi luka yang paling dalam buat Awang. Rasa bersalah mencengkam jiwanya, seolah-olah dialah punca kehilangan seorang sahabat yang meninggalkan keluarga tercinta. Kesedihan itu hampir melumpuhkan semangatnya. Namun, dalam kepedihan, Awang mula memahami bahawa setiap pengorbanan mempunyai makna yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dengan sokongan Ali dan renungannya terhadap kehidupan dan kematian, dia perlahan-lahan bangkit daripada kejatuhan emosinya. Akhirnya, Awang bersama Ali dan Mat Saman mengikat janji sumpah setia, iaitu satu janji yang bukan sekadar kata-kata, tetapi ikatan jiwa untuk terus berjuang hingga ke titisan darah yang terakhir. Mereka sedar bahawa jalan yang dipilih ini bukanlah jalan yang biasa, tetapi jalan yang menuntut keberanian, kesetiaan dan pengorbanan yang tidak tertepi. Bab ini menutup kisah dengan satu kesedaran yang mendalam dalam diri Awang bahawa perjuangan bukan hanya tentang menentang musuh di luar, tetapi juga menewaskan keraguan dan kelemahan dalam diri sendiri. Dalam kegelapan yang menyelubungi masa depan, Awang tetap melangkah kerana baginya, selagi ada nafas, selagi itu perjuangan harus diteruskan.